Mana-mana pun cerita air. Kita jawab, tak jawab tu. Tapi muka kita duk bala dengan orang bodoh. Oh ni jadi masalah. Ambo sebut sama. Kita Kelantan ni masalah besar duk bala dengan orang bodoh. Ani kau cerdik. Kita kata, dia kata duduk lalu. Tapi mari ani orang bodoh, piak pun tak duduk. Bukan kita kata nak lari. Tak, kita tak lari. Ambo tak pernah lari dari isu air. Ambo berdepan sama mana-mana pun. Tapi macam ambo kata, payah kita ni pasal tembung hak bodoh. Sebab tu kalau kita tukar kajian atas alasan nak selesai masalah air, mari kajian mana pun tak boleh selesai dalam sehari 2 hari. Tak boleh selesai. Nombor 1 biti tak ada. Lepas tu makan masa. Lepas kalau salah, dia ambil ke dia Kelantan. Kita mereta Putrajaya. Ambo jadi Perdana Menteri. Ambo tahan pula biti. Sebab tu ambo kadang-kadang ambo kecek kasar dalam bab ni sebab demo tak reti. Dia kecek seolah Kelantan sebutir ada masalah air dan seluruh Kelantan ni tak ada air berlaku. Kritik-kritik gila. Tapi jangan nampak bodoh kita. Tutup mulut nampak bodoh dah. Buka mulut soh bodoh. Orang duk kata Kota Baru tak ada pembangunan. Tak maju Kota Baru. Pas gapo dia? Ia umur tu gapo dia? Gapo dia kalau tidak pembangunan? Sebab tu hamba kecek uduh hamba kata pasal jenis buta. Kalau dia tak buta, dia nampak ia umur tu. Retok berapa butir dah kita buat. Pas kalau Jepun ni, ada orang tanya, gapo dia agak pas buat ke Jepun? Kalau Jepun ni ada berlaku. Aku tengok ada royak ke Jepun. Airport ada. Airport nak buat baru dah. Tu belum hamba jadi Perdana Menteri lagi tu. Buat baru dah airport. Padegoh ada. Maktab rendah saing ada. Sekolah menengah saing ada. Pas kajian buat ni mahak saing tu guru. J pun ada. J tu kita sumak hak tolu tu. Hak tak reti tu, kita kutip-kutip depan ni buah lagi. Dia nyapu-sapuh tak apa dah. Nak banding dengan kita beli Mercedes, tak padai LCS ni, tak padai. Tapi duk bersama di situ lah sebab tu kata bodoh. Duk pala ngau bodoh kita ni. Ni buat ni lagu tu. Tak saya sebut babi, sebut khinzir. Jadi orang kampung hak jenis tohor-tohor kat punya khinzir, memeh boleh makan nasa. Pada bagi tulur ya babi dengan khinzir ni. Kalau kita nak sokong lagi, nak tukar kajian ke dia, memeh gong lah. Oh, kita kecek kat uduh kat gong kepala lutut. Ni benar nak royak tu. Memang amal sengelik kecek kasar di malam ni, so kita faham. Sebab kadang-kadang demo ni kita kecek molek pun tak reti. Nak so kita buat lembut lagi. Orang lagu ni kadang-kadang kita tipah kepala pada dia reti. Dia suruh pandai dia pada orang lain. Dia suruh cerdik dia pada orang lain. Pada soal kajian pas buat gapo 32 tahun. Mu tak nampak kau. Tak nampak kalau kita buat di Kelantan. Dia tak reti tu masalah. Sebab tu gambar kata bodoh tu lah bagi dia.